involve dengan projek yang agak besar sikit lah. Masa tu tahun 1999 kita implement Y2K. Masa tu kita nak tukar date daripada 6 digit ke 8 digit. Date kita dulu sebelum ni 6 digit. Contoh 8 hari bulan 2 tahun 99, 080299. Tapi tahun 2000 kita akan jadi 000 kan. Terjadi 080200 kan. Jadi tahun 00 tu sama ada tahun 2000 ataupun tahun 1000 ke tahun apa kan. Tak tahu. Jadi kita buat 4 digit. Masa tu memang kita buat conversion program besar-besaran. Masa tu first lah projek yang Karwin involve, dan kita follow. Dari segi cabaran tu kita tak happy juga, macam bila kita kena macam standby 48 jam. Tu bila hari 1 hari bulan 1 tahun 2000 tu 24 jam sebelum dengan 24 jam selepas. 48. Time tahun 99 sampai. Jadi orang time tu